Assalamualaikum, selamat pagi. Ini kita ada satu Avanza. Kita nak tengok masalah lampu signal. Okay, biasanya kalau kita tengok kat lampu signal, dia macam inilah, biasa normal kan. Tapi kalau macam salah satu dia punya mentol tu putus ataupun terbakar, dia akan berkelip lagi laju. Okay, tetapi cuba tengok yang belah kanan ni, bunyi kuat, seolah-olah macam laju, tapi cuma tak ada indikator nyala kat sini. Jadi kita pun tak tahu apa masalah dia. Cuba saya try tengok apa masalah dia. Alhamdulillah dah jumpa dia punya solusi. So pergi kat kedai dia tukarkan benda ni lah. Ni kalau tengok kat sini, nama dia ialah flasher flasher Denso. Ada conteng sikit tadi. Dia ada part nama dia. Nanti boleh tengok kat sini. So bila dia dah tukar benda ni, signal kembali kepada asal balik lah, jadi normal balik. Saya rasa tak silap nama dia dah relay lah. Okay, tapi kalau tengok tulis kat sini, dia tulis flasher. Okay, semoga bermanfaat. Sebab benda ni kalau boleh buat sendiri, sebab kalau kat kedai lagi mahal lah. Kalau kita boleh beli barang ni kat Shopee, rasanya lagi jimat. Okay, selamat mencuba.